Idea roti canai hari ini adalah corn dog. Okey, hari ni abang nak buat roti canai corn dog. Macam corn dog tu dia ada mozzarella dan sosis yang dibalut dengan tepung kan. Okey, ni roti canai, kita tebal roti canai, masukkan mozzarella dalam roti canai tu. Lepas tu bersosis yang dah siap masak, lepas tu kita balut. Kita balut dia, tambah mozzarella sikit dan kita balut lagi sekali dengan telur. Okey, idea-idea ni yang abang buat ni untuk abang akak yang jual roti canai, boleh tambah menu ni kat kedai korang. Dia sesuai untuk sarapan. Kan anak-anak pun suka. Okey, boleh cuba. Dan untuk customer pelanggan Abang Tebang, jangan tanya menu ni. Abang buat untuk kontennya ni. So abang tak jual. Abang tak jual menu ni kat kedai. Kalau burger canai hari tu, roti kirai yang lain-lain tu, apa yang ada dalam menu tu ada. Memang abang jual. Yang macam ni abang tak jual, untuk konten saja. So korang recommend lah menu ni kat kedai roti canai berhampiran korang. Suruh dia buat. Suruh dia buat macam ni, mana tahu jadi rezeki kat diorang. Okey, selamat mencuba.